Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim al-azizil hakim. Wa ba'du, tuan-tuan, puan-puan hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Seperti biasa kita ucap syukur, alhamdulillah Allah Ta'ala pertemukan lagi kita pada pagi ini. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita sambung lagi pembacaan kitab Bahrul Mazi yang kita ambil daripada jilid yang ke-17 ini, yang membincangkan tentang persoalan hari akhirat dan perkara yang berkaitan dengannya. Kita masih lagi, tuan-tuan, berada pada petikan-petikan hadis yang berbicara tentang syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sambung, tuan-tuan, berkata tuan Syekh kita, Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. An Abi Umamah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul wa'adani rabbi an yudkhilal jannata min ummati 70,000 la hisaba alaihim wa la 'adzaba ma'a kulli 1,070,000 wa 3 hasayatin min hasayatihi. Daripada Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu berkata ia, telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda ia, telah menjanji akan daku oleh Tuhanku bahawa dimasukkannya syurga daripada umatku 70,000 tiada hisab atas mereka itu, tiada hisab atas mereka itu, dan tiada azab. Yang ini Rasulullah beritahu kepada kita, Allah Ta'ala menjanjikan kepada baginda atas kedudukan dan kemuliaan baginda itu, 70,000 daripada umat baginda akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab, serta tiap-tiap 1,070,000. Kemudian Rasulullah minta tambah lagi, digandakan lagi bagi setiap 1,000 orang itu 70,000 pula. Maksudnya dia ada multiple dia, bukan setakat 70,000 orang sahaja. Kemudian ditambah lagi, dan 3 cebok daripada ceboknya, maksudnya kiasan kepada Allah Ta'ala, tambah lagi daripada bilangan itu. Ditunjuk oleh Rasul dengan bilangan yang banyak. Maksudnya dari kalangan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, insya-Allah jumlah yang cukup besar yang akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa melalui azab. Jumlah yang ramai, tuan-tuan. Ada sebahagian guru saya, dia buat estimation tu jumlah dia, maksudnya pergi bukannya juta, tuan-tuan, dia pergi pada bilion lah. Maksudnya jumlah yang tak terhitung. Sebab begini, tuan-tuan, kita kena lihat
rahmat dan juga kurniaan Allah itu kita kena tengok dengan kadar kekayaan dan keagungan Allah. Kalau kita dalam alam manusia ni, sesama kita kenal orang ni, dia ada kekayaan dia, contohlah 1 juta. Dia kata insya-Allah saya akan bagi bantuan, tuan-tuan jangan bimbang. Saya akan bagi tolong sumbangan untuk buat program sekian. Kita dah boleh agak dah. Dia akan bagi banyak ni lah, sebab dia punya kekayaan dia pun setakat 1 juta. Tapi kalau ada orang yang ada 100 juta pun sama juga, dia mai sebut kat kita, insya-Allah jangan bimbang saya akan bagi bantuan. Jangan bimbang, banyak boleh saya boleh bagi banyak. Pun kita boleh agak dah. Mungkin dia akan pergi tapi maksimumnya tak lebih daripada kekayaan dia 100 juta. Ini sebab dalam kalangan manusia kita boleh agak sebab ada limit. Tapi tuan-tuan, kurniaan Allah Ta'ala ini cukup luas. Kekayaannya tidak ada batasan. Maka bila Allah Ta'ala sebut akan ramai daripada hamba-hambanya dimasukkan syurga tanpa hisab, maksudnya jumlah yang tak terhitung banyaknya dengan nombor yang boleh dikira oleh kita ini. Cuma dalam bab kemasukan hamba-hamba Allah ke syurga ni, tuan-tuan, dia ada 3 bentuk. Bukan setakat syurga lah, terlibatlah dengan neraka ni, dia ada 3 bentuk. Yang pertama, yang akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab terlebih dahulu. Tanpa ada hisab, terus dimasukkan ke dalam syurga. Ini yang dibincangkan oleh hadis ni. Bentuk yang kedua, ini yang kebanyakan orang akan lalu. Ini juga pernah kita baca pada bab yang lepas. Dia akan lalui hisab terlebih dahulu. Dan hisab ini juga kita dah bincang itu, ada hisab yang sekadar dibentangkan saja amal dia kemudian dilepaskan, maksudnya hisab yang ringan, hisab yang mudah. Dan ada hisab yang berat, yakni hisab apabila ditanya satu persatu, disoal dengan terperinci. Ini hisab yang berat dan juga yang payah. Lepas itu barulah dimasukkan ke dalam syurga tanpa diazab dengan mendapat keampunan Allah Ta'ala ataupun mendapat syafaat Rasulullah SAW, ataupun mungkin dia disebabkan keburukan, kejahatan lebih banyak dan kemudian tidak mendapat keampunan daripada Allah, maka dia akan diazab terlebih dahulu, kemudian barulah dimasukkan ke dalam syurga. Ini juga ada dari kalangan orang-orang mukmin yang akan melalui perkara ini. Moga Allah Ta'ala selamatkan kita tuan-tuan dan masukkan kita ke dalam syurga Allah Ta'ala tanpa diazab. Dan bila kita sebut tentang hisab ini tuan-tuan, bahasa yang dekat dengan kita ni, yang kita boleh tengok dalam konteks semasa kita ni, nak bagi mudah faham, kita guna perkataan bicara lah. Bicara ni ada yang level bicara berlanjutan, bertahun-tahun, walaupun tak bersalah lagi, tapi kena bicara tu sendiri, bila dah kena dakwa dan kena suruh pertahankan diri, itu dah jadi satu perkara berat dah. Makan masa, kadang-kadang dah dekat bertahun-tahun barulah dibebaskan daripada pertuduhan. Tak masuk penjara pun, tapi azab yang dah lalu tu cukup berat dan cukup pedih. Inilah apa kita kata, kalau kita nak buat sedikit gambarannya, hisab begitulah. Disoal, dibicara, ditanya, disuruh pertahankan diri, suruh jawab. Dan hisab itu sendiri dah dianggap sebagai satu azab. Tetapi kalau seseorang itu mendapat hisab yang ringan, maksudnya ditunjukkan saja amal dia, tak disoal, lepas tu dilepaskan, itu hisab yang ringan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kepada kita lah, sama ada tentulah kita nak yang lebih tinggi, itulah dimasukkan syurga tanpa hisab, ataupun kalaulah dilalui proses itu pun kita doa supaya mendapat yang ringan dan yang dipermudahkan. Jadi ada yang masuk syurga ataupun neraka dengan dihisab terlebih dahulu. Ini cara yang kedua yang ada ataupun yang akan berlaku. Dan ada juga yang ketiga tuan-tuan, dari kalangan orang kafir yang melampau ini terus
dimasukkan ke dalam neraka tanpa hisab. Ada juga yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala terus ke dalam neraka tanpa hisab sebab dia memang terlampau teruk dia punya keingkaran dan juga kekufuran dan kerosakan yang dia dah buat semasa hidupnya. Ini juga ada dan bentuk ini wujud dan juga akan berlaku di akhirat kelak. Jadi ini hadis yang pertama menyebut tentang dari kalangan umat baginda Rasulullah SAW akan ada jumlah yang besar yang akan masuk syurga Allah Ta'ala tanpa melalui hisab terlebih dahulu. An Abdullah bin Syaqiq qala kuntu ma'a rahtin bi Ilya'a faqala rajulun minhum sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yadkhulul jannata bi syafa'ati rajulin min ummati aktsaru min bani Tamim. Qila ya Rasulullah siwaka qala siwaya. Falamma qama qultu man hadha qalu hadha ibn Abil Jaz'a. Hadis hasan tuan. Daripada Abdullah bin Syaqiq katanya adalah aku beserta satu jemaah di tempat yang bernama Ilya. Maka berkata seorang daripada mereka itu, telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia masuk syurga dengan syafaat seseorang daripada umatku oleh kebanyakan daripada Bani Tamim. Rasulullah sebut tentang satu kabilah Bani Tamim. Rasulullah sebut ramai yang akan masuk syurga dengan syafaat. Kata orang, ya Rasulullah, lain daripada engkau. Sabdanya, lain daripada aku. Rasulullah SAW beritahu pintu syafaat ini bukan sekadar oleh Rasulullah SAW, bahkan juga daripada kalangan umat baginda ada yang akan boleh diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat juga. Ini yang kita sebut syafaat daripada para syuhada, syafaat daripada para ulama, syafaat daripada para solihin, dan juga ahli keluarga. Mungkin yang ini yang kita dengar tentang ahlul Quran memberi syafaat. Allah Ta'ala izinkan untuk memberi syafaat beberapa jumlah orang. Jadi syafaat yang terbesar yang pertama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan kemuliaan baginda Rasulullah itu ada juga dari kalangan umat baginda yang akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ini maksud yang kita sebut tadi dalam matan hadisnya sebut selain daripada Rasulullah ada orang lain juga yang akan diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat. Kita terus pergi kepada huraiannya. Tuan Syekh terangkan tuan-tuan, ketahuilah kiranya ya saudaraku, syafaat itu apa maksud syafaat? Iaitu minta permintaan yang baik bagi orang lain. Maksudnya ada seorang individu memohon kepada Allah Ta'ala supaya pihak yang ketiga ni diberikan kebaikan. Kalau kita bicara tentang syafaat Rasulullah, maksudnya Rasulullah SAW minta kepada Allah supaya diberikan kebaikan kepada umatnya. Maksud kebaikan di sini diberikan keampunan dan dilepaskan daripada azab yang sudah dia sepatutnya dapat. Dia dah patut kena hukum. Sebab bila dah hisab, bila dah timbang, bila dah kira, keputusannya bersalah dan memang layak untuk dihukum terlebih dahulu. Ketika itu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah, ya Allah, ampunkan fulan bin fulan daripada umatku ini, selamatkan dia, lepaskan dia daripada hukuman. Allah Ta'ala terima syafaat Rasulullah SAW, maka terlepaslah fulan bin fulan ini daripada hukuman, yang ini daripada masuk neraka terlebih dahulu. Selamatlah dia dan masuklah dia ke dalam syurga. Inilah tuan-tuan maksud syafaat. Jadi doa itu ataupun permintaan itu tidak khusus bagi Rasulullah, dibuka juga, tapi semuanya bersumberkan daripada kedudukan Rasulullah SAW di sisi Allah itu. Di kalangan umat baginda juga ada sebahagian yang juga akan memberikan syafaat, diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Jadi Tuan Syekh kata, seperti meminta Nabi kita kepada Tuhannya, keluarkan orang-orang yang berdosa daripada neraka, dan minta Nabi kita kepada Tuhannya, ringankan siksa ke atas orang yang dipintanya ringan, dan lain-lainnya. Yang ini sebagai contoh yang lain pula tuan-tuan,
ada dari kalangan yang sudah masuk ke dalam neraka daripada umat baginda. Rasulullah SAW mohon pada Allah, ya Allah keluarkan dia daripada neraka. Sepatutnya tempoh panjang lagi, tapi dengan syafaat Rasulullah dikeluarkan lebih awal daripada yang sepatutnya. Hukumannya berat, Rasulullah mohon dikurangkan hukuman yang berat itu. Ini semua bentuk-bentuk syafaat yang ada, yang dipegang oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sebahagian kelompok umat Islam yang menyimpang daripada aliran-aliran yang kita kata aliran-aliran lain seperti Khawarij, Mu'tazilah dan sebagainya, mereka tolak syafaat ini. Mereka tak percaya ataupun mereka menolak syafaat dalam bentuk ini. Ini bentuk orang-orang yang sepatutnya dihukum di neraka lalu menerima syafaat Rasulullah. Ini mereka tak terima. Ini sudut pandang yang ada dalam aliran-aliran lah. Tapi di sisi kita, pandangan yang benarnya tuan-tuan, walaupun seseorang itu daripada umat Rasulullah SAW, selagi mana dia beriman, selagi mana matinya itu dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, walaupun dia telah layak untuk dihukum di neraka, ataupun walaupun dia telah dihukum di neraka, dia masih lagi layak untuk menerima syafaat daripada baginda Rasulullah. Sama ada melepaskan dia terus daripada azab neraka, ataupun diringankan, ataupun dikeluarkan terlebih awal. Sebab ini adalah perkara yang jelas daripada sumber-sumber dalam agama kita ini. Baik tuan-tuan, bentuk syafaat ini Tuan Syekh sebut, dan sesungguhnya telah datang riwayat beberapa banyak hadis yang sampai akan tahap mutawatir. Maksudnya hadis itu jumlahnya banyak, tak boleh nak ditolak. Setiap generasi itu hadis yang bicara tentang syafaat ini terlampau banyak. Dia punya laporan-laporan daripada para sahabat tabi'in tentang ucapan Rasulullah tentang syafaat ini. Jelas bahawasanya mengatakan ada syafaat di negeri akhirat bagi orang-orang mukmin yang berdosa, yang dah selamat, yang bila dah hisab, bila timbang orang tu amalan soleh dia lebih, itu selamat dah. Jadi yang tumpuan syafaat inilah kepada umat baginda SAW yang masih ada membawa dosa-dosa bersama mereka. Dan itulah yang diisyaratkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin dengan katanya, ketahui olehmu bahawasanya apabila telah benar atas satu puak daripada orang-orang mukmin, maka bahawasanya Allah Ta'ala dengan kemurahan dan limpah kurnianya, itu tuan-tuan, asas kepada syafaat ini adalah kurniaan Allah, limpah kurniaan Allah atas Rasulullah SAW dan atas umat Rasulullah SAW. Mereka ini dan juga umat-umat Nabi terdahulu juga, setiap Nabi akan ada syafaat terhadap umat mereka. Tapi yang paling luas dan paling besar adalah bagi Rasulullah dan juga umat baginda. Tapi asasnya adalah limpah kurnia Allah, rahmat Allah dan belas kasih Allah pada orang mukmin. Dengan kemurahannya dan limpah kurnianya diterimanya syafaat sekalian Nabi dan Siddiqin. Allah Ta'ala akan terima syafaat oleh para anbiya dan para solehin, para kekasih Allah ini. Maksudnya permintaan supaya diampunkan, diselamatkan sekian-sekian orang oleh para nabi dan juga para siddiqin akan diterima oleh Allah Ta'ala. Bahkan diterimanya syafaat ulama dan orang-orang soleh, dan tiap-tiap mereka yang ada baginya di sisi Allah Ta'ala kedudukan, kemegahan dan juga kemuliaan. Orang-orang soleh yang dekat dengan Allah Ta'ala ini ada bahagian syafaat daripada mereka. Dan bahawasanya ada baginya syafaat pada ahlinya dan kerabatnya dan taulan-taulan dan orang-orang kenalan. Dan syafaat seseorang itu tak terhad kepada, boleh jadi dia kata ustaz ni untuk yang anak beranak dia saja ke? Tidak. Boleh jadi kepada kenalannya, boleh jadi kepada anak muridnya, boleh jadi kepada kaum keluarga ahli kerabat yang lebih jauh. Semuanya termasuk dalam kemungkinan ataupun kebarangkalian layak untuk mendapat syafaat ini. Maka hendaklah ada engkau itu. Ini tuan masih lagi tuan Syekh petik kalam Imam Ghazali ini, saya kata, maka hendaklah
ada engkau itu orang yang loba atas mendapat martabat syafaat bagi dirimu daripada sisi mereka itu. Syekh kata, hendaklah kita ni, sebab kita tahu kita ada banyak kekurangan, amal kita pun boleh jadi ada yang tak sempurna. Setiap orang tak terlepas daripada dosa. Mungkin ada yang kita telah bertaubat daripada dosa-dosa tu, mungkin ada yang kita tak sempat bertaubat, mungkin. Cumanya kalau kata dalam keadaan biasa ni, kita bertaubat secara umum terus, tuan. Ya Allah, apa sahaja dosa-dosa yang aku telah pernah lakukan, sama ada yang aku masih ingat, ataupun mungkin ada yang aku dah lupa, aku bertaubat, aku mohon ampun. Ini kita minta semua tu, ada istighfar yang kita duk baca pagi-pagi tu kan. Allahumma inni astaghfiruka lima a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku minta ampun pada apa-apa yang aku tahu, dan juga pada apa-apa yang mungkin aku tak tahu, aku tak sedang. Jadi kita bertaubat sepenuhnya, tuan-tuan, dan kita doa Allah Ta'ala terima taubat kita. Syekh kata, tak kira lah macam mana keadaan kita ni, hendaklah kita berharap untuk mendapatkan syafaat daripada orang-orang yang layak memberikan syafaat ini. Sebagai contoh, tuan-tuan, dengan Rasulullah SAW, kita akan dengar dan juga kita pernah dengar amalan ini akan bawa syafaat Rasulullah. Buat begini dapat syafaat Rasulullah. Yang kita sebut contohnya memperbanyakkan selawat. Orang yang paling banyak selawat ke atas aku adalah orang yang paling layak untuk terima syafaat aku. Di tanda kita loba ni, kita bersungguh-sungguh, kita akan jaga amalan banyakkan berselawat ke atas Rasulullah, sebab kita harap dengan ini aku layak terima syafaat Rasulullah SAW. Kita dengar hadis tentang menjawab azan dengan sempurna. Selepas jawab azan baca selawat sekali, lepas tu doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah. Rasul sebut wajabat lahu syafaati. Wajiblah, yakni patutlah dia menerima syafaat daripada aku. Jadi kita jaga sungguh-sungguh amalan menjawab azan dan juga berselawat selepas azan dan juga berdoa tu. Doa selepas azan tu kita jaga sungguh. Sebab apa? Kita nak termasuk dalam orang yang ambil berat sungguh tentang syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi, tuan-tuan, yang Rasulullah SAW menyatakan amalan-amalan yang boleh bawa kepada syafaat. Jadi saya kata, hendaklah engkau itu menjadi orang yang ada keinginan yang kuat, loba atas mendapat martabat syafaat bagi dirimu daripada sisi mereka itu. Jadi saya kata, bermula yang demikian itu, seperti bahawa tiada engkau perleceh akan seorang anak Adam sekali-kali. Saya bagi contoh, tuan-tuan. Sebab kita tahu dah tadi, syafaat ini bukan hanya Rasulullah sahaja. Bahkan umat baginda ada yang akan diterima syafaatnya oleh Allah Ta'ala. Tanda kita nakkan syafaat, tuan-tuan, ialah kita tak hina seorang pun dari kalangan umat Nabi SAW ini. Kita tak peleceh seorang pun. Sebab boleh jadi dia itu esok-esok di sisi Allah, dia ada kedudukan yang mulia, Allah Ta'ala beri syafaat, beri izin untuk dia memberi syafaat. Kalau kita di dunia peleceh dia, buat anaya dia, zalim dia, terlepaslah peluang kita kalau dia tak belah dan dia juga tak ihsan pada kita. Jadi saya kata salah satu caranya ialah kita pandang seluruh umat Nabi SAW ni, pandang seluruh saudara kita yang mukmin di sisi kita ni, tak kira siapa, kita pandang dengan pandangan hormat. Kita pandang dengan pandangan dia ni seorang yang mulia di sisi Allah, dan moga-moga kalau dia boleh beri syafaat esok kelak di akhirat, maka kita pun boleh tumpang ataupun mendapat bahagian daripada syafaat dia. Sebab kita tak tahu, tuan-tuan, di sisi kita ni siapa yang kedudukan dia tinggi di sisi Allah, siapa yang doanya lebih mustajab. Zahir semua samalah, tapi kita tak tahu siapa yang orang yang kedudukan dia tinggi di sisi Allah. Hak yang ni yang kita kata perlu kepada kita, kena selalu muhasabah diri, kena selalu mujahadah, dorongan dalam hati ni. Sebab kadang-kadang kita cepat hukum orang secara zahir. Boleh jadi kita tengok dia ni main masjid pun kurang, contohlah. Ataupun tengok dia ni tak pernah nampak main Qiyamulail pun. Jadi kita berasa kita duk main masjid dah, Qiyamulail banyak. Jadi bimbang-bimbang, takut kita rasa kita lagi mulia pada dia. Ini termasuk dah, tuan-tuan, dalam kita memandang sempurna diri kita dan kita merendahkan orang lain. Sebab bab kedudukan ni, betul kita dah beramal, tuan-tuan, tapi kedudukan kita tak tahu lagi. Boleh jadi dia dah bertaubat pada Allah, boleh jadi ada amal tertentu yang dia sembunyi yang kita tak nampak.
Sebab tu cara pandang kita pada semua orang mukmin ni, kita pandang dengan pandangan hormat. Dan boleh jadi seseorang yang dari segi zahir dia, pekerjaan dia, dia punya pendapatan orang biasa. Sebagai contoh, kita beri contoh lah tuan-tuan. Ada seorang di zaman Rasulullah SAW, dia tukang sapu masjid Rasulullah. Dia duduk sapu, kerja dia bersihkan masjid Nabi. Tapi bila dia meninggal, tak diberitahu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tanya, mana dia ni, mana makcik ni. Disebut kami dah ke bumi, Rasulullah dah meninggal. Kenapa tak bagi tahu pada aku? Rasulullah datang dan solatkan dia di kubur. Kedudukan dia tu mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kata itu contohnya. Tanda kita nak ambil berat syafaat ini, kita tak akan lecehkan walaupun seorang anak Adam, kerana bahawasanya Allah Ta'ala telah sembunyikan perintahnya pada hamba-hambanya. Maksudnya Allah Ta'ala tak beritahu kepada kita. Tuan-tuan, ada 3 disebut oleh para ulama ni, ada beberapa perkara yang disembunyikan. Hak yang dekat dengan kita bulan puasa ni, Lailatul Qadar. Disembunyikan Lailatul Qadar ini di dalam bulan Ramadan. Ini tak diberi tahu secara jelas. Tujuan dia apa? Supaya kita ambil berat seluruh malam-malam di bulan Ramadan. Itu hikmah dia. Kalau habaq awal yang confirm bulan Ramadan ni Lailatul Qadar 27 confirm. Kita boleh tengok tuan-tuan, hak 27 tu penuh lah masjid. Sebab orang tahu dah ni malam ni banyak kelebihan kan. Tapi bila disembunyikan, tak diberitahu secara jelas, tapi diberitahu secara umum, insya-Allah di bulan Ramadan ni ada malam yang gandaan dia besar. Jadi ketika tu kita akan ambil berat keseluruhan malam. Itu hikmahnya. Begitu juga disembunyikan daripada kalangan orang mukmin ini, Allah Ta'ala sembunyikan siapakah kekasih-kekasihnya. Kita tak boleh tahu secara pasti, tapi pada anggapan kita secara zahir, kita anggap semua orang mukmin ni kekasih Allah belaka. Supaya kita tak menghina, tak salah bertindak secara zalim terhadap mana-mana sahaja hamba Allah. Barangkali kita nampak dia ni aku nak anaya dia sebab aku rasa dia bukan kekasih Allah, aku rasa selamat. Tak, Allah Ta'ala tak beritahu secara jelas. Bahkan semua orang mukmin ni ada kedudukannya di sisi Allah, maka perlulah kita hormat semua orang mukmin ini setakat ataupun kita kata semampu yang mungkin. Dan kita pandang semuanya adalah orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Dan satu lagi, disembunyikan kemurkaannya daripada kalangan dosa-dosanya. Betul tuan-tuan, ada dosa besar, ada dosa kecil. Ini jelas disebut dosa besar, zina, mencuri, menjadi saksi palsu, membunuh tu dosa besar. Yang masuk perkara haram yang lain semuanya termasuk dalam dosa, tapi disebut sebagai dosa kecil. Walaupun ada pembahagian itu, tapi kita kena ingat, kita tak tahu mana satukah yang boleh bawa kemurkaan Allah ke atas kita. Tujuannya pun sama. Tujuannya supaya kita ambil berat dan kita pandang semua dosa itu perlu kita elakkan dan perlu kita jauhi. Kita tak ambil ringan. Disebut apa? Kita tidak ada tahawun. Tahawun ni ambil enteng dengan dosa. Kita tak puasa ni dosa kecil je. Tak boleh tuan-tuan. Dosa kecil pun kalau dibuat secara sengaja dan berterusan, maka dia adalah satu penderhakaan. Jadi kita kena ambil berat. Jadi saya kata Allah Ta'ala sembunyikan keadaan kedudukan hamba-hambanya ini. Jadi saya kata janganlah, maka barangkali orang yang kau perhina akan dia di mata engkau itu, rupa-rupanya dia adalah wali dan kekasih Allah. Jadi nanti terlepaslah ataupun rugilah kita. Boleh jadi kita boleh terima dan juga boleh menumpang syafaat daripada dia. Dan jangan pula engkau katakan kecil akan satu maksiat sekali-kali, kerana bahawasanya Allah Ta'ala sembunyikan murkanya di dalam maksiat-maksiat itu. Maka barangkali murka Tuhan padanya. Dan jangan sekali-kali engkau pandang hina akan satu taat. Ni pun tuan, ni tambahan daripada Tuan Syekh. Begitu juga tuan-tuan, dalam amal-amal soleh ini, dalam ketaatan pada Allah, jangan kita pandang kecil
walaupun yang benda itu mungkin kecil di mata kita. Sebab boleh jadi yang itulah akan bawa redha dan keampunan Allah ke atas kita. Contoh yang Rasulullah sebut jelas tuan-tuan, janganlah kamu memandang kecil akan sesuatu perkara baik ketaatan ini, walaupun sekadar kamu bertemu dengan sahabat-sahabat kamu, saudara-saudara kamu dalam keadaan wajah yang manis. Wajah yang manis kita sebut senyum tu sedekah, senyum sedekah tu, maksud sedekah dia inilah amal soleh. Senyum dia tuan-tuan, tak keluar modal pun. Jumpa salam lepas sembahyang tu senyum sikit. Mai nak masuk masjid salam senyum, jumpa angkat tangan senyum. Jadi Rasul kata jangan pandang kecil kebaikan walaupun sekadar senyuman ataupun wajah yang manis ketika bertemu dengan sesama kamu. Ini prinsip jangan pandang kecil, sebab kita tak tahu mana satukah yang boleh bawa redha Allah Ta'ala ke atas kita dan keampunannya. Contoh yang paling jelas yang selalu kita dengar hadis tentang seorang perempuan yang disebut sebagai perempuan baghiyah, ini perempuan yang melakukan perkara yang tak elok ni di kalangan umat terdahulu. Dia hanya beri minum seekor anjing saja yang sedang dahaga. Boleh jadi orang akan nampak bagi minum anjing ni Allah, bagi minum sikit je, binatang pula tu, najis pula tu. Tak tuan-tuan, rupa-rupanya yang itulah yang menyebabkan dia layak terima keampunan daripada Allah, dan Allah Ta'ala selamatkan dia daripada azab dan keburukan. Ni yang tuan saya kata, jangan kamu pandang hina akan satu taat, kerana bahawasanya Allah Ta'ala sembunyikan redanya di dalam taatnya, maka jadi barangkali redha Allah Ta'ala padanya. Jikalau satu kalimah yang baik sekalipun atau satu suap yang kecil, tuan Syekh kata contoh tuan-tuan, satu suap yang kecil ni yang paling jelas adalah masa iftar ni. Kita beri sumbangan iftar, kata ustaz saya bagi sumbangan RM5 saja, tak padan orang, tak ada kenyang pun. Untuk bagi RM1, tak tuan-tuan, RM1 ke RM5 ke. Sebab ada hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ibn Khuzaimah, walaupun adalah ulama bahas tentang status hadis ni, tapi insya-Allah untuk galakkan beramal, Rasulullah kata orang yang beri makan orang yang buka puasa ni walaupun seteguk susu, walaupun sebiji kurma, walaupun seteguk air kosong sikit tuan-tuan, itu semua melayakkan dia mendapat keampunan dosa daripada Allah, dapat pahala sama seperti orang yang berbuka puasa itu, tumpang pahalanya masuk juga dalam catatan amal kita, dan menjadikan dia layak untuk menerima pembebasan daripada api neraka. Ni saya kata jangan pandang ringan pada amal soleh, walaupun satu suapan yang kecil ataupun satu kalimah yang baik, satu perkataan yang baik. Boleh jadi ucapan baik kita pendek saja, kita jumpa ada orang dia susah hati, kita tak apa siapa saya doa, insya-Allah saya doakan dipermudahkan. Pendek tuan, kita tak buat, tak bagi duit pun kita sebut insya-Allah saya doa, jangan bimbang. Itu saja ucapan kita. Boleh jadi yang itulah yang akan selamatkan kita. Dan saya kata ataupun satu niat yang baik, mungkin tak buat lagi tapi ada niat yang baik, saya kata itu juga boleh jadi punca kepada menerima keredaan dan juga keampunan daripada Allah. Jadi ini tuan-tuan yang Tuan Syekh nak sebut pada kita tentang syafaat. Setakat yang kita sempat baca pada pagi ini, kita faham tentang syafaat ini Allah Ta'ala beri kepada Nabi-Nabi dan juga golongan-golongan yang soleh, orang yang tinggi kedudukannya daripada umat Rasulullah SAW juga layak untuk memberikan syafaat. Jadi kita perlu mengambil berat tentang perkara ini, dan kita perlu usahakan apa sahaja amal yang boleh memberikan syafaat. Jadi kesimpulan kita tuan-tuan, maksud kita keluarkan sikit hari ini apa yang kita faham daripada syafaat ini. Dari sudut kita ambil berat syafaat Rasulullah, kita cari amalan-amalan yang boleh buatkan kita mendapat syafaat Rasulullah, khususnya yang banyakkan selawat dan juga jawab azan dan doa selepas azan. Contohlah itu antara yang paling mudah untuk kita buat. Yang kita luahkan sikit pagi ini adalah Tuan Syekh peringat syafaat tu adalah juga dibuka kepada umat Rasulullah. Jadi jangan kita perhina, jangan kita pandang ataupun kita buat tak kena gaya kepada sesama orang mukmin ini, kerana boleh jadi dia itu orang yang layak memberikan syafaat di akhirat. Jadi rugilah kita kalau kita pernah aniaya, kita pernah buat tak kena, kita pernah sakiti dia ketika di dunia ni. Jadi itu yang kita luahkan lagi.
Dan dari sudut amal pun Tuan Syekh sebut kita luahkan, jangan kita ambil ringan. Walaupun kecil, kita buatlah amal yang kita boleh buat, amal soleh. Kalau boleh buat yang besar dan banyak lagi baik. Tapi yang kecil pun ada peluang kita buat juga. Mana tahu yang itulah yang bawa redha Allah Ta'ala ke atas kita. Dan kita berhenti setakat ni dulu tuan-tuan. Moga-moga Allah Ta'ala terima amal-amal kita di bulan Ramadan yang mulia ini, insya-Allah. Allah Ta'ala temukan kita dengan Lailatul Qadar. Dan insya-Allah kok ada soalan apa-apa tuan-tuan ya. Boleh tu. Ya. Dia yang berat tu kita sebut hisab yang berat ni adalah ditanya terperinci. Tuan Syekh ada huraian dalam kitab juga, Tuan Syekh sebut dalam kitab ulama yang lain dia sebut contohnya ditanya sampai satu-satu. Kalau tanya hang semayang tak tarikh sekian-sekian Zuhur contoh. Dia kata saya semayang. Ditanya hang semayang tu sebelah siapa? Hang semayang tang mana? Itu banyak hisab yang terperinci, itulah hisab yang berat. Tu berat tu. Kalau kita tuan-tuan, kalau bicara dunia pun satu tuduhan saja. Itu baru satu tuduhan. Tapi bercara bertahun-tahun sebab dia korek habis. Akaun 1, akaun 2, akaun 3, lepas tu panggil saksi berpuluh-puluh. Tu baru satu pertuduhan. Kalau kita hidup 60 tahun, dosa ada banyak mana? Setiap satu tu kena jawab. Itu maksudnya hisab yang berat. Panjang, dia akan jadi panjang masa dia. Kalau hisab yang ringan disebut al-ardu, dibentang saja. Contoh dalam hadis disebut dibawa seorang hamba itu, kemudian ditutup daripada pandangan mata yang lain, ditunjuk dosa-dosa, ditunjuk, kemudian tanya, adakah kamu mengaku? Dia mengaku, wahai Tuhan aku mengaku, itu dosa aku mengaku. Ditunjuk saja, tak disoal. Bila dia mengaku, dia kata, wahai hamba aku, ketahuilah bahawasanya aku ampunkan kamu hari ini. Bentang saja kemudian diampunkan. Itu maksud hisab yang ringan. Ini tak disoal, ditunjukkan tapi tidak disoal. Jadi kita harap kita dapat yang itulah tuan-tuan, paling kurang kita minta jauh daripada hisab yang berat. Itu maksud hisab yang berat. Kemudian bila dah selesai proses hisab itu, ada syafaat Rasulullah SAW yang terima terus masuk syurga tanpa hisab. Jadi dia dapat syafaat terlepas daripada hisab. Walaupun boleh jadi kesalahan dia, pertuduhan tu banyak, tapi sebelum hisab lagi dah terima syafaat Rasulullah SAW. Lepaslah dia daripada hisab. Bila lepas daripada hisab, lepaslah daripada azab. Dan ada yang dah dihisab kemudian terbukti bersalah. Hasanat ni, kebaikan dia kurang, sayyiat dia, dosa dia lebih berat. Ini tanda orang yang akan layak dihukum bila keburukannya lebih besar daripada pahala dia. Jadi ketika itulah datang syafaat Rasulullah SAW. Walaupun layak dihukum, terima syafaat Rasulullah, selamatlah dia daripada masuk neraka terlebih dahulu. Ada juga yang dah dihukum jumlah sekian-sekian tahun tempoh yang panjang, Rasulullah minta, ya Allah selamat, keluarkanlah dia, jadi dia dikeluarkan lebih awal. Itu bentuk-bentuk syafaat yang ada kepada hamba-hamba yang mukmin yang berdosa ni, yang dia lah layak dihukum, terima syafaat, dilepaskan daripada hukuman terus, ataupun dia diringankan hukuman, ataupun dikeluarkan daripada neraka lebih awal dengan keberkatan syafaat Rasulullah SAW. Ini bentuk yang kita kata bila dah antara hisab yang ringan, hisab yang berat, dan juga kita hisab yang pedih ini ataupun hisab yang berat ni adalah hisab yang terperinci. Terperinci, ditanya sampai ditanya yang kita tak terbayang perincian dia, ditanya satu persatu. Itu jenuhlah tuan-tuan. Jenuh, kita minta dijauhkanlah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan ataupun yang lebih tinggi lagi. Masukkan kami ke syurga-Mu tanpa hisab. Masuklah kami ke dalam syurga tanpa hisab. Ya. Ya, kena banyakkan tuan-tuan. Apa saja amal-amal yang kita dengar daripada hadis ni boleh bawa syafaat Rasulullah, kita ambil berat semua. Yang tu saya kata yang paling mudahnya, yang hadis sahih sebut wajiblah ke atasnya syafaat aku adalah jawab azan dan juga baca selawat. Lepas selawat, lepas azan, la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Tu hadis sahih sebut buat begitu, wajiblah ke atasnya syafaat aku. Begitu juga memperbanyakkan selawat. Banyak mungkin yang kita mampulah. Mungkin ada orang ni sehari 100, orang ni boleh 300, tak ada masalah. Yang penting kita nak perbanyakkan selawat dengan niat, ya Allah, mungkin ada kekurangan, kesalahan dosa aku yang mungkin aku
tak terlepas lagi daripada dosa-dosa itu, maka dengan syafaat, dengan selawat ini, terimakanlah bagilah aku layak menerima syafaat daripada Rasulullah SAW. Hak yang tambahan faedah kita hari ini, yang kita sebut bukan setakat Rasulullah, bahkan sesama mukmin ni, kita buat baik pada semua orang, kita pandang hormat pada semua orang, boleh jadi ada dari kalangan umat Rasulullah ni juga yang akan beri syafaat pada kita. Kita luahkan lagi peluang-peluang ataupun kebarangkalian daripada sudut-sudut yang pelbagai untuk kita terima syafaat ni, tuan-tuan. Itu yang huraian yang berkaitan dengan persoalan syafaat ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi, tuan-tuan. Kalau tak ada apa-apa halangan, ada sikit lagi bahagian tentang perincian bagi syafaat Rasulullah ni kita akan sambung. Kita akan bincang tentang bentuk-bentuk syafaat Rasulullah SAW dan perbincangan tambahan lah. Ini kita bawa ke bulan depan, tuan-tuan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada lagi kan? Saya ingat tak ada, tuan-tuan. Ingat tak ada, kalau tak ada kita boleh pelan-pelan. Pagi ni tak ada sarapan lah, tengah puasa ni. Jadi insyaAllah tuan-tuan boleh sambung, nak sembahyang ke, nak baca Quran, nak tadarus kan, insyaAllah kita jumpa. Dan saya pun macam biasa, tuan-tuan, ambil peluang minta doa yang baik-baik kepada tuan-tuan. Saya pun akan doakan buat bulan puasa ni, Allah Ta'ala pun mudahkan urusan tuan-tuan semua, dan tuan-tuan pun doa yang baik, kita doa selamat semua insyaAllah. Bagi yang nanti nak beraya, nak balik kampung pun semua Allah Ta'ala selamatkan. Anak-anak yang nak balik jumpa kita pun kita doa diselamatkan, perjalanan dimudahkan, dan semua urusan kita dimudahkan, Allah Ta'ala terima amal kita insyaAllah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan selawat, tuan. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullam dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Terima kasih, tuan-tuan, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.